Hai, Assalamualaikum. Saya Zuhair. Saya berada pada I'm Home Property. Hari ini kita berada di Lubuk, Cina, Melaka. Hari ini kita nak review sebuah lagi tiny house. Inilah rumahnya yang pilihan daripada Tuan Azizi. Alhamdulillah kita dah serah kunci hari ini. You guys boleh tengok video satu lagi. Kita dah buat video bersama tuan rumah. Tengok apa komen daripada beliau. Tapi video ni kita nak review rumah ni. Jom kita bawa you guys tengok dalam, bahagian dalam. Untuk tiny house adalah ini unit yang ke-30 kita dah buat penyerahan kunci. So pada tahun ni saja lebih kurang dalam 15 unit dah kita penyerahan kunci. Ini adalah rumah yang ke-15 untuk tahun 2024. So masuk je pintu hadapan. Untuk maklumat juga kita ada 2 bilik dan juga 1 bilik air lah untuk tiny house ni. Ini adalah kita punya ruang tamu dan package kita alhamdulillah kita lengkap dengan tiles 1x1 untuk keseluruhan rumah. Package tiny house kita dengan wiring, piping semua lengkap. Ini semua untuk bahagian ruang tamu dan untuk tiny house ni dia terus kita punya ruangan ruang tamu dan juga dining area ni terus ke bahagian dapur. Boleh tengok kat sini kita punya bahagian dapur siap dengan tiles untuk tabletop dengan backsplash setinggi 3 kaki. Siap dengan sinki dan juga piping dan juga wiring. Jom kita bawa masuk untuk bilik yang pertama. Untuk bilik yang pertama keluasan dia lah 10x10 kaki untuk tiny house ni. Macam tiles saya cakap tadi, tiles you guys boleh pilih design apa yang you guys nak daripada I'm Home. Kita bagi 5 ke 6 pilihan untuk pemilihan tiles. Andai kata you guys nak upgrade kepada 2x2 terpulang. Cuma kat situ ada penambahan harga. Untuk package rumah daripada I'm Home, contohnya tiny house, ketinggian macam saya cakap tadi lah 10 kaki daripada lantai hingga ke ceiling. Ini untuk bahagian bilik yang kedua. Kita punya satu lagi bilik 10x10 juga. Dan bilik 10x10 ni you guys boleh memuatkan satu queen size. Kalau nak letak single bed boleh letak 2. Kalau nak letak queen bed boleh letak 1 sahaja. Sesuai untuk apa? Untuk you guys nak duduk untuk berdua ataupun bertiga, semua sesuai lah. Nak jadi sesuai boleh jadikan homestay ataupun rumah sewa. Jom bawa pergi ke tandas. Untuk tiny house ni mempunyai satu tandas yang bersaiz 6x4 kaki. Untuk saiz kita ambil toilet ni lengkap dengan piping, wiring, tandas, sinki dan juga shower. Jom. Macam mana cantik kat tiny house ni? Dan maklumat, kita di I'm Home kita cover seluruh semenanjung Malaysia, termasuk di Lubuk, Cina, Melaka. Andai kata you guys orang Melaka nak ada tanah sendiri dan juga cash, boleh kontak kami ataupun kontak mana-mana social media pada I'm Home. InsyaAllah kami akan bantu bina rumah atas tanah mereka ataupun tanah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, follow dan share. Semoga video ini bermanfaat kepada semua yang menonton. Assalamualaikum.